Volvo X90 T8. Ini kereta tahun 2017 ni. Dia mileage cuma 50 lebih saja. Original cat. Okay, dulu nak ada cara kereta punya orang lah. Ini for hybrid punya hybrid punya HEV. Okay, tayar Michelin semua cantik lagi, tayar bunga semua okey lagi. Memang kereta sangat cantik ni. T8, okey, boleh tengok sini. Volvo X90. Okey, kita tengok dalam dia. Dalam empat tempat ada itu sensor lock lah. Dalam seat semua sangat cantik. Belakang ada cover lagi ni. Okey, belakang pun cukup pakai lah, sangat luas ni kereta ni. Okey, depan sama juga bagi sensor lock. Habis tu kita masuk dalam. Okey, dalam dia memang electric seat lah. Dua-dua tempat pun ada. Okey, start macam mana start? Jangan boleh tengok sini. Kunci letak dalam dia. Macam ni sudah start. Dia ni hybrid punya. Memang cantik kereta ni. Okey. Boleh tengok. Okey, ni kereta mileage dia cuma berapa? 50 sahaja. 50,000 sahaja. Okey. Dia tutup betul dulu. Okey, habis tu boleh tengok stiker semua ada. Yang ini Volvo, buku semua pun ada lagi punya. Dia punya itu